Selamat datang semua. Hari ini kita akan menyelami satu kisah yang, wow, memang luar biasa. Dari lipatan sejarah, kisah tentang kaum Thamud. Satu kaum yang sangat hebat, tapi berakhir dengan kemusnahan total. Cuba anda bayangkan sekejap, sebuah tamadun dengan kemahiran seni bina yang, memang luar biasa. Mereka ni bukan bina rumah atas tanah tau. Tak, mereka pahat gunung ganang yang besar tu jadikan istana dan kediaman yang gah. Inilah dia, kaum Thamud, satu bangsa yang sangat berkuasa pada zaman mereka. Jadi, persoalannya sekarang kan, dengan segala kekuatan dan kemahiran yang mereka ada tu, kenapa mereka boleh lenyap macam tu je? Hilang dari muka bumi seolah-olah tak pernah wujud pun. Inilah misteri yang akan kita rungkai sama-sama. Okey. Jom kita mulakan pengembaraan kita. Kita undur masa sikit dan kenal dengan lebih dekat siapa sebenarnya kaum Thamud ni. Okey, pertama sekali mereka ni tinggal kat mana? Mereka menetap di kawasan Al-Hijr yang hari ni kita kenali sebagai Madain Saleh. Kemahiran mereka, macam kita cakap tadi, arkitek terhebat. Mengukir gunung jadi rumah tu kerja mainan je bagi mereka. Dan kekuatan fizikal mereka memang luar biasa. Tapi, di sinilah masalahnya. Kekuatan dan kehebatan ni buat mereka jadi sombong. Mereka tak sembah Allah. Sebaliknya mereka sembah berhala yang mereka cipta sendiri. Dan lagi teruk, mereka suka tindas golongan yang miskin dan lemah. Nah, dalam keadaan masyarakat yang dah rosak macam ni, Allah dengan sifat maha pengasihnya utuskan seorang rasul. Dan bukan orang lain tau, tapi dari kalangan mereka sendiri untuk bagi petunjuk. Namanya Nabi Saleh AS, seorang yang memang dikenali bijaksana dan dihormati dalam kalangan mereka. Baginda datang bawa satu mesej yang sangat-sangat jelas. Wahai kaumku, jom kita sembah Allah. Tak ada Tuhan lain selain dia. Mesej yang terus terang kan? Tapi untuk kaum yang dah sebati dengan kesombongan, mesej semudah ni pun jadi sangat susah nak diterima. Dan para pemimpin kaum Thamud ni, ego mereka tinggi melangit. Bukan setakat menolak, tapi mereka siap cabar Nabi Saleh. Mereka minta sesuatu yang pada akal mereka memang tak mungkin boleh berlaku. Kononnya sebagai bukti kenabian baginda. Jadi, permintaan mereka yang mustahil tu dijawab oleh Allah. Tapi bukan sekadar jawapan biasa. Ia datang dalam bentuk satu mujizat yang sangat agung, yang kemudiannya jadi ujian paling besar untuk mereka. Apa yang mereka minta? Mereka tunjuk satu bongkah batu besar dan dengan angkuhnya mereka cakap, kalau betul kau Nabi, cuba keluarkan seekor unta betina yang tengah bunting dari batu ni. Dengan izin Allah, Nabi Saleh pun berdoa dan apa yang berlaku seterusnya memang di luar jangkaan. Batu besar tu bergegar, terbelah dan keluarlah seekor unta betina yang sangat besar, betul-betul macam yang mereka cabar tu. Selepas kemunculan unta ni, Nabi Saleh pun tetapkan satu peraturan yang mudah dan sangat adil untuk semua orang. Macam ni, ada satu je perigi kat situ kan? Jadi, satu hari, unta ni akan minum dari perigi tu. Sebagai balasan, unta ni akan keluarkan susu yang sangat banyak, cukup untuk satu kampung minum. Esoknya pula, giliran penduduk dan ternakan mereka pula guna perigi tu. Nampak tak? Satu hari untuk unta, satu hari untuk penduduk. Sangat adil, tak ada siapa yang rugi. Walaupun mukjizat dah jelas depan mata dan ada sebahagian kecil yang beriman, tapi malangnya majoriti kaum Thamud ni tetap degil. Hati mereka dah keras. Mereka pandang unta tu bukan sebagai satu rahmat atau tanda kekuasaan Allah, tapi sebagai satu beban, satu benda yang menyusahkan hidup mereka. Dan keangkuhan inilah yang akhirnya membawa kepada satu jenayah yang sangat-sangat dahsyat. Semuanya bermula dengan 9 orang lelaki. 9 orang yang paling jahat dalam kaum tu. Dan ketua mereka, seorang yang bernama Qadar bin Salif, dikatakan orang yang paling celaka antara mereka. Mereka ni berpakat buat rancangan rahsia untuk bunuh unta mukjizat tu. Bayangkan, mereka nak cabar Tuhan secara berdepan. Dan mereka laksanakan rancangan jahat tu. Mula-mula, mereka serang hendap unta tu. Lepas tu, dengan kejamnya, mereka potong kaki unta tu dulu untuk lumpuhkannya. Dan bila haiwan tu dah tak berdaya, barulah mereka sembelih tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Anda kena faham, ini bukan sekadar bunuh seekor haiwan. Ini adalah simbolik. Mereka sedang cuba memadamkan tanda kekuasaan Allah. Lepas je jenayah tu berlaku, pintu taubat untuk mereka seolah-olah dah tertutup rapat. Nabi Saleh tahu apa yang akan datang, jadi baginda berikan mereka satu amaran terakhir. Satu tempoh penangguhan sebelum azab yang pasti akan tiba. Kata-kata Nabi Saleh kepada mereka sangat jelas dan menakutkan.
Bersenang-senanglah kamu di rumah kamu selama 3 hari. Ini janji yang takkan dimungkiri. Bayangkan disuruh bersenang-senang tapi sebenarnya ia 1 kiraan detik. 3 hari je lagi baki hidup mereka sebelum janji Allah sampai. Dan tanda-tanda azab tu mula nampak secara fizikal pada wajah mereka sendiri. Hari pertama, muka mereka semua bertukar jadi kuning pucat. Hari kedua, makin teruk. Muka mereka jadi merah. Dan pada hari ketiga, yang terakhir, wajah mereka semua jadi hitam legam. Cuma bayangkan ketakutan mereka bila tengok satu sama lain. Satu tanda yang sangat ngeri tentang apa yang bakal menimpa. Dan akhirnya, tepat pada waktu subuh di hari keempat, janji Allah pun tiba. Dan ia datang dengan cara yang tak pernah sesiapa pun dapat bayangkan. Azab tu datang serentak, dari atas dan dari bawah. Dari langit, datangnya satu pekikan yang maha dahsyat. Bunyi yang sangat kuat sampai dikatakan jantung mereka pecah dalam badan. Pada masa yang sama, dari bawah pula, bumi bergegar dengan gempa yang sangat ganas. Tak ada satu tempat pun untuk lari, tak ada tempat nak menyorok. Hanya dalam sekelip mata, tamadun yang dulunya begitu gah hancur lebur. Para pengukir gunung yang hebat tu ditemui mati tertiarap di dalam rumah-rumah yang mereka pahat dengan sombongnya. Semuanya musnah, hilang, macam tak pernah wujud pun. Yang terselamat hanyalah Nabi Saleh dan para pengikutnya yang setia, diselamatkan oleh rahmat Allah. Jadi, apa pengajaran terbesar dari kisah ni untuk kita semua? Kisah kaum Thamud ni betul-betul tunjukkan yang kekuatan, kemahiran, kekayaan, semua tu tak ada nilainya langsung kalau ia buat kita jadi sombong dan derhaka pada pencipta. Dan ini membawa kita kepada satu soalan penting untuk kita fikirkan. Apa gunanya segala pencapaian kita dalam hidup ni kalau ia tak diiringi dengan petunjuk dan rasa syukur?